berapa? Rumah ni harga 52,000. Berapa rasa dah? 50 K lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya berada di site Berterhulu. Untuk nak tahu ke, rumah ni buat rumah sebesar ni dengan harga berapa? Okay, jom kita tanya tuan rumah, dia buat rumah ni dengan harga berapa? Jom. Okay, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Okay, ni tuan rumah dah. Okay, nak tanya dah. Abang buat rumah ni dengan harga berapa dengan SB Berkat Production? 94,800. 94K 800 sahaja. Okey, sebelum Abang buat Cik buat rumah sebesar ni dengan harga berapa? Saya buat rumah ni dengan SB Berkat sebanyak 56,000 dengan keluasan 704 kaki segi. Daripada awal pembinaan sehingga tamat pembinaan, sekarang ni dah selesai. Maka terima kasihlah SB Berkat membuat. Okay, jom kita tanya tuan rumah, dia buat rumah ni dengan harga berapa? Jom. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Okay, ni tuan rumah dah. Okey Kak, saya nak interview sikit dah. Kak buat rumah ni dengan SB Berkat berapa habis? 76,000 je. Okey. Daripada segi harga dan juga kualiti, Kak puas hati tak dengan hasil kerja SB Berkat? Alhamdulillah saya puas hatilah sebab sebelum ni pun saya. Okey, rumah ni berkeluasan 700 kaki persegi, ada 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Okey, saya awak untuk rumah ni harga asal dia adalah 96K. Tapi SB Berkat telah memberikan sumbangan sebanyak 15K. So, saya awak hanya perlu bayar 81K je untuk rumah comel ni Kak Deh. Betul tak Kak? Betul. Jadi boleh kata Kak dengan sumbangan tu jimat lah. Jimat banyak Kak Deh. Dalam 15K sumbangan tu kita boleh beli untuk bayar rumah. Betul Kak. Jadi jimat lah situ. So, saya awak mana-mana ni berkeluasan 812 kaki persegi. Saya buat ni harga 65 lah. Oh my God. Kerja perangai SB Berkat lah paling murah sikit tu. Memang murah sangat-sangat lah. Pada Cik kerana telah siap dah rumah idaman sendiri ni. Okey, Cik boleh royak tak kepada semua, Cik buat rumah ni dengan harga berapa? Saya buat rumah ni dengan harga 65K. Lepas tu tengok pun rumah pun okey lah, kualiti pun nampak okey. Lepas tu rumah pun nampak siku molek lah. Saya rasa masa pemilik pun saya mari tengok cara dia ikat batu ke apa. Saya sangat puas hati lah. Okey, sebelum buat dengan kita tu ada sesuai tak dengan kontraktor lain? Ada. Ada saya bilang. Perbezaan dia macam mana? Perbezaan dia tak boleh lah dengan harga semua ni. Lepas tu tak boleh dengan tak boleh lah sekeluasan rumah ni. Dengan harga kita bajet 70,000 ni, jalan ni atas kaki.